Jom makan premium seafood and dim sum. Banyak weh pilihan makanan ASEAN dan Cantonese style dekat sini tau. Lepas tu kan dia punya dim sum dia fresh dibuat setiap hari. Diorang siap menang ASEAN Record Award winner lagi tau. Hello, what's up guys? Kali ni jom kita pergi makan dekat Andaman Seafood and Dim Sum dekat Sunway Resort tau. Dekat sini seafood dia memang fresh-fresh. Korang pilih je yang mana yang korang nak. Tapi first kita orang perkena dia punya dim sum. Dim sum kat sini dia orang buat fresh setiap pagi tau. Sesuai lah nak makan untuk brunch. Dekat sini ada banyak gila pilihan menu dim sum weh. Ada steam dim sum, ada fried dumpling dan macam-macam lagi weh. Dim sum dia memang sedap sangat tau. Kalau korang nak tahu, chef yang buat dim sum ni Singaporean chef yang ditrain dekat Marina Bay Sands Singapore tau. Patutlah sedap dim sum kat sini. Ambience dia memang selesa, cantik pula tu. Kau tengok macam-macam makanan ada. Lepas tu kan kita orang try lah makanan seafood dekat sini. Seafood dia memang premium weh. Yang aku makan ni dia punya laci shrimp ball. Cicang chefnya special sauce dia memang terangkat weh rasa. Ada rasa crispy dari butter dan rasa savory tu. Yang Syafiq makan ni dia punya chili crab dengan mantau. Rasa manis dari kuah tu, isi ketam tu complement each other lah. Yang ni pula grilled squid, cicang sauce dia ada rasa salutan tepung sotong yang perfect campur dengan sos masam-masam tu. Ni pula dia punya kari udang clay pot. Makan pula time panas-panas memang syahdu weh kalau kena dengan nasi lah. Gila sedap kan. Ada juga menu lain yang korang kena try. Macam kerapu masak lantai ni. Serius weh, ni wajib korang kena order try makan. Unik tau rasa dia. Selain tu boleh try juga menu ni juga, menu-menu lain lah. Macam menu ASEAN, masalah ASEAN, Cantonese food dengan fusion makanan tempatan. Memang kenalah dengan tekak authentic style makanan dia kan. Ada juga bilik private kalau korang nak booking. Sesuai lah nak makan dengan family, kawan-kawan atau nak buat celebration. Kalau korang nak try makanan ASEAN Award winning ni, boleh datang dekat Andaman Sunway. Apa-apa pun, jom kita makan.